Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa shrah 'alaina min خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله Billahil Aliyyil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama-sama pada hari yang berbahagia dan bersejarah ini, hari pilihan raya. Kita sambung kuliah kita. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk melangkah kaki dan berada di rumah Allah. Jangan lupa tuan-tuan sama-sama niatkan awal Jumaat kita di hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan di setiap saat kita berada di rumah Allah ini, Allah Ta'ala mencantik sebagai pahala tambahan di samping pahala kita datang ke kuliah dan juga kita berada dalam majlis mempelajari Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha kaya. Dia nak bagi pahala dengan dia tu, dia boleh sahaja, mudah untuk dia. Jadi jangan ingat kita datang majlis ini, pahala majlis ini sahaja. Tidak, pahala iktikaf lain, pahala belajar lain, pahala berukhuwah lain. Jadi kalau dengan kerajaan Malaysia ni tak boleh bagi sebanyak tu kan, dia akan bagi satu-satu. Tapi Allah Ta'ala yang maha kaya ini, insya-Allah mudah-mudahan inilah tempat yang kita boleh memperolehi pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi pada hari ini kita nak sambung kuliah Al-Quran kita. Saya ulang-ulang sabdaan Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama bih. Sebaik-baik daripada kamu, sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Kita tidak lain bukan mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Itu dia bahagi kepada 3 tingkat, bawah sekali, dan juga tengah dan juga atas. So bawah dipanggil sebagai pangkal kerongkong. Tengah itu dipanggil tengah kerongkong, dan juga ujung bahagian atas dipanggil ujung kerongkong. Sini tak boleh buat sebab tak ada kerongkong. Tak ada. Okey, baik. Jadi huruf kha dan huruf ghain, kita tengok dulu apakah penjelasan. Mungkin ada yang perlu dibetulkan pada buku kita ni ya. Makhrajan yang disebut pada huruf kha dikapit pada bahagian tengah kerongkong. Dikapit pada bahagian tengah kerongkong. Jadi sebenarnya dia dikapit pada bahagian atas ujung kerongkong, bukan pada tengah. Huruf kha dan juga huruf ghain persamaan dia dikapit pada bahagian ujung kerongkong. Jadi itu ada sedikit perbezaan. Okey, huruf kha dia adalah huruf yang ada ejaan dalam bumi sebagai K dan H. Saya pernah terangkan K dengan H. Sebagai contoh, Khamis, kita akan sebut hari Khamis. Telekung Siti Khadijah, kita sebut telekung Siti Khadijah, bunyi huruf K. Dan belajar darjah khas, kita sebut sebagai darjah khas. Hilaf huruf kha jadi huruf H. Jadi kita kena kemaskan balik huruf kha ini, dia kena ada bunyi apa tuan-tuan? Bunyi itu dia tak boleh saya tak pasti kalau ada istilah dalam bahasa Inggeris apa bunyi itu.
Tapi dalam bahasa Melayu dia ejek KH lah. Bunyi itu adalah kita bunyi keladak. Bunyi keladak boleh diterima, tapi dia pun tidaklah sepatutnya keladak. Kalau kita keladak pun kita ada peringkat bagi masa nak mengeluarkan, masa dah hujung. Jadi juga bunyi disebut sebagai bunyi berdengkur. Masalahnya kita tak dengar dengkur kita sendiri. Siapa tanya, tuan-tuan berdengkur tak? Saya mana ada berdengkur? Saya tak pernah dengar berdengkur kan? Jadi tak boleh nak replicate bunyi itu. Jadi sekarang teorinya kita dengar orang dengkur gitu. Jadi kha pastikan dia berbunyi dengan baik. Kita tengok latihan sebab ada banyak kha, kita akan latih bunyi itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kha khi khu bakh. Sila. Kha khi khu bakh. Okey. Pada baris atas kha, dia mesti dibunyikan dengan bunyi yang tafkhim, bunyi tebal. Dia tidak boleh bunyi dengan kha. Kalau kita bunyi dengan kha, makhraj itu betul. Ada bunyi tapi dia bunyi a, itu yang salah. Dia kena bunyi dengan o. Kha baru betul. Kalau kita baca kha khi hu, itu tidak tepat pada kha. Okey. Baik. Kita pergi kepada baris yang kedua. Baris yang kedua, khu khon. Khu khon. Baik, khu khon. Khon itu kena bunyi dengan khon. Jangan bunyi dengan khan. Sebab asasnya kha baris atas dia bunyi dengan kha. Jadi bila di baris dua juga bunyi dengan bunyi asal dia kha, cuma di baris dua kan menjadilah bunyi dia khon. Okey. Khu khon. Sila. Khu khon. Khani khokhna. Khani khokhna. Minal mukhni. Minal mukhni. Makhi khon khani khon. Makhi khon khani khon. Boleh keluarkan bunyi kha banyak kali ni. Sekali lagi baris kedua daripada khu khon. Silakan 1 2 mula. Khu khon khani khokhna. Minal mukhni. Makhi khon khani khon. Baik, alhamdulillah. So di kelas kita ni saya rasa beberapa kali saya dah sentuh. Mudah-mudahan dia sudah pun melekat. Jadi pada yang masih lagi dalam proses fine tuning, insyaAllah mudah-mudahan kita biasakan yang betul. Cuba terus keluarkan bunyi kha. Okey. Terus kita pergi kepada huruf ghaib. Saya kuranglah menekankan teorinya sebab saya lebih cenderung kepada bunyi ni. Kita nak memperbetulkan bunyi kita. Dalam pembacaan Quran ni teorinya perlu, tapi bunyikan yang betul juga perlu. Mana satu lebih perlu? Of course bunyi yang betul lebih perlu. Huruf seterusnya adalah huruf ghaib. Tengok nama dia tu ghaib. Kita sebut ghaib. Ejaan dalam bahasa Arab ni adalah ghaib. Al-ghaib. Ghaib, nama dia ghaib. Baik, kita pergi kepada makhraj. Dikapit pada bahagian hujung kerongkong betul. 19. Jangan gaduh. Jangan gaduh, kita dah raya. Muka surat 19. Okey. 19 adalah huruf ghaib. Ghaib ni kalau sebut ghaib pun tak apa, ghaib pun tak apa. Kalau tapi kita tahulah satu sebut tadi ghaib, tapi payah nak sebut ghaib kan. Huruf ghaib boleh kan juga. Yang penting baca ni jangan baca gha. Itu kita nak. Baik, kita tengok apakah ditulis pada makhraj dia. Macam sama dikapit pada hujung, pada bahagian hujung kerongkong. Jawapannya betul. Sama kha dengan ghaib ini kalau dari sudut makna makhraj dia sama. Dikapit pada bahagian hujung kerongkong. Namun ada beza bunyi. Yang tadi tu, yang ini itu pun tak boleh ditulis. Kita akan tulis dengan apa? GH. Kadang-kadang kita terlupa. Usalli tadi tu usalli fardhan maghribi.
bunyi G kan. Maghrib ni kan. Negara yang kalah semalam Morocco ataupun Maghrib kan. Kita patut sebenarnya Maghrib. Maghrib. Namun untuk kalimah Maghrib itu memang tak ada refer kepada kalimah lain dah. Maghrib lah, solat Maghrib. Namun huruf ghin sebenarnya dia bunyi Maghrib. Huruf ghin dalam percakapan seharian kita ada. Orang yang tak boleh sebut ra akan pelat ra, akan jadi ghin. Selalunya saya dengar kalau ucapan-ucapan pemimpin, dia nak bagi ucapan dia lebih dekat dengan orang ramai, dia akan guna ghin. Ya, kita orang-orang kampung, kita orang-orang kampung, kalau perasan lah, dia akan cuba jadikan ra tu sebagai ghin untuk lebih mendekatkan dengan audien dia. Namun ghin itu adalah kadang-kadang kalau kanak-kanak yang pelak ra, dia akan sebut ghin. Cucu-cucu yang ada pelak ra dia akan sebut ghin. Namun kalau ada cucu kita begitu, usahakan untuk kemaskan bunyi ra dia. Usahakan. Baik, kita pergi kepada salah satu sifat yang saya rasa nak tekankan adalah sifat isti'la dia. Isti'la ini dalam erti kata dia adalah tebal. Tebal ini dia pangkal lidah kita naik ke langit-langit, maka dia akan berbunyi dengan ra dah dalam tu. Kalau kita sebut dengan betul, dia akan automatik jadilah mudah. Baik, kita cuba wazan dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaghirubau. Okey, lagi sekali. Ghaghirubau. Okey, bila ra jangan bunyikan ra. Kalimah yang paling glamour adalah ra dengan ya baris atas, kena berbunyi dengan ghai. Jangan ghai. Contoh kalimah ghairil maghdubi. Jangan bunyikan dengan ghairil. Elakkan bunyi itu, kurang tepat. Ra dia ada bunyi tafkhim juga macam kha tadi. Baik, baris yang kedua, Ruran. Jangan ruran, tapi ruran jaga kat situ lah. Lagi sekali, Ruran. Ghani ghawna. Bila kita jumpa mati, baris pertama dah jumpa mati bau, tapi dia mati sorang-sorang, senang. Sekarang dia mati lepas tu ada huruf hidup. Ghawna, na jadi basuhan. Jangan pendekkan bunyi ri mati tu. Contoh, ghani ghawna. Nampak bunyi ri tu sikit. Kita tak nak. Rin ada sifat rakhawah, dia kena heret bunyi dia. Bunyi mati tu. Ghani ghawna. Itu Okey, lagi sekali. Ghani ghawna. Ya, cantik. Minal mughni. Maghiran ghanira. Baik. Jadi huruf ghin begitulah. Baris kedua, kita cuba lagi sekali. 1, 2, mula. Ghuran ghani ghawna minal mughni ghaniran ghanira. Jangan juga terlepas jadi macam qal-qalah huruf mati. Minal mughni. Mugha juga tak nak. Mughni, pegang makhrajnya. Baik. Jadi itulah dua huruf. Dapatlah kita bezakan. Huruf ghin ni bunyi itu ada yang kata masa kita komo, kita angkat kepala kita sebelum keluarkan air itu balik,
Itu bunyi dia boleh juga dikatakan bunyi itu. Tapi antara dua kha dengan ghin, mudah ghin lah. Mudah ghin. Pada kha ni payah sikit. Tapi mudah-mudahan kalau latihan selalu insya-Allah akan dapat. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Ada kadang orang tu dia tak tahu dia sebab apa dia punya ghin dia bunyi kha. Contoh khairil makhdud. Dia termasuk dia makhraj dia sama sebenarnya kan? Macam mana dia nak supaya dia, kadang kita dengar kita pun macam mana dia tak reti ke dia kata dia tak reti. Ada yang makhdud khair. Ghin dengan kha ni ada satu problem sebab rumah dia orang ni jiran. Dekat. Makhraj itu memang jiran. Orang kata sebelah ghin dengan kha ni boleh macam overlapping bunyi dia. Ya. Kalau kita tak boleh buat bunyi overlapping tu, kita syukurlah. Ada orang yang dia bunyi. Saya pun tak boleh nak cuba buat bunyi tu kan. Macam mana? Khairil makhdud. Jadi ghin jadi kha. Khairil makhdud. Dia tu ada dahak sikit. Tak masuk ghin. Saya macam pernah tengok tapi saya tak boleh ikut bunyi tu. Cubalah minta dia dapat bezakan dengan itu dulu. Ya. Kalau dia boleh bezakan bunyi al dengan dua tu, masa dia mati tu kalau kita boleh bantu dia itu dulu, dia ada dapat buat bunyi yang memang nampak dan pun jelas. Itu kalau dapat buat dua beza tu dah sangat-sangat mencukupi. Kemudian nanti kalau dia mengaji sebagai dengan kha, ini pengalaman saya pernah jumpa orang yang baca ghin jadi bunyi kha, orang baca kha bunyi ghin. Tulisan tu dia tertukar. Kalau kita tak tertukar, kita mesti akan pelik kan? Macam mana boleh tertukar? Ada yang baca tertukar. Itu pun mungkin juga membuatkan dia jadi sukar. Namun saya boleh katakan bantu dia dengan dia boleh buat dua bunyi dulu. Kemudian barulah kita minta kemaskan pada ghairil maghdud. Sebab Fatihah rukun kan, jadi kita risau. Rukun tu takut makhraj lari habis. Tak naklah biar step pertama tu macam lambat sangat kan. Kalau boleh nak screw terus pada rukun tu. Tapi nak macam mana dia mungkin ada kesukaran. Ya mungkin. Tapi kalau macam tu tak boleh ramai-ramai, kena one-to-one. Betul. Dia mungkin akan segan. Malu. Faham. Okey, baik, sekarang kita pergi kepada pembacaan kita pada surah Al-Kahfi. Pada sesi yang lepas kita sudah membaca pada muka surat yang ke 296 kan? Hari ini 297. Betul. Wa qulil haqq. Okey, baik. Tuan-tuan boleh buka pada surah Al-Kahfi muka surat 297. Kita akan sambung pembacaan pada ayat yang ke-29. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wa qulil haqqu min rabbikum. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Sini ada beberapa perkara lah. Yu'min, pastikan hamzah tu bunyi pendek sebab mati hamzah pendek saja. Falyakfur, cuba keluarkan bunyi sikit je pada kam, bunyi angin dia saja. Kita cuba pisahkan dulu. Faman syaa'a falyu'min. Faman syaa'a falyu'min. Wa man syaa'a falyakfur. Wa man syaa'a falyakfur. Bunyi kaf yang sedikit saja. Inna a'tadna lil kafirina nara. Inna
Salah je. Ulang. Ni saya silap dalam baca. Ha. Sekali lagi. Inna a'tadna lil-zalimin nara. Inna a'tadna lil-zalimin nara. Naran ahata bihim suradiquha. Naran ahata bihim suradiquha. Saya pecahkan sebab saya nak terus berkata. Ahata. Ahata, hati-hati pada huruf ha. Dia akan terjadi tebal sebab ada to sebelah ni ya. Naran ahata. Aha jangan jadi hata. Ha balik atas nipis, jadi kena bunyi dengan aha. To baru tebal. Okey, kita ulang. Naran ahata bihim suradiquha. Naran ahata bihim suradiquha. Sekarang saya cuba nak gabung, boleh ya? Panjang sikit. Inna a'tadna lil-zalimin naran ahata bihim suradiquha. Sila. Inna a'tadna lil-zalimin naran ahata bihim suradiquha. Alhamdulillah, panjang sikit. Wa in yastaghithu yughathu bima. Wa in yastaghithu yughathu bima. Ya, kita berhenti dengan bima dulu. Bima in kalmuhli yashwil wujuh. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ya. Sekarang gabung boleh? Daripada wa in yastaghithu. Silakan satu. InsyaAllah. Dua boleh. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Macam berterabur bunyi, tak sama je. Okey, ambil nafas sekali lagi. Cuba, satu, dua, mula. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ya, okey. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Di sini ada beberapa tempat bi'sa dengan lepas tu disambung dengan shin. Jangan dua-dua bi'syasyara, jadi dua-dua shin. Bi'syasyara, jadi terbalik. Salah juga. Jadi kena sin dulu baru shin. Bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Bisa juga pastikan kalau kita bunyi hamzah tu macam ain, bersihkan biar dia bunyi hamzah jelas. Kita teruskan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Pada kalimah shalihat kita berhenti wakaf panjang begitu. Apa nama dia agaknya? Mari disukun. Jadi kena berhenti berapa harakat situ? Dua ke? Sebab tengah-tengah? Empat juga
Kalau tengah-tengah begitu wakaf panjang jangan berhenti dua. Wa amilus solihat, sebab kita berhenti kat tengah-tengah, kita berhenti dua tu salah berhenti 4 juga. Okey. Kita teruskan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Saya berincikan pada kalimah ahsana. Jangan kita overlap bunyi sin masuk ke dalam hal. Ahsana, nampak bunyi awalnya masuk sin kan, pisahkan. Ahsana, habiskan hak huruf ha dulu, baru masuk huruf sin. Cuba latihlah supaya dia terpisah bunyi itu. Man ahsana amalan. Cuba dulu. Man ahsana amala. Sekali, Man ahsana amala. Jangan ambil awal sangat sin, biar dia habiskan hal dulu. Okey, lagi sekali pada Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Qalqalah ada berapa kita jumpa pada potongan ini? Dua qalqalah, satu dal, satu jim. Qalqalah kena baca dengan lantunan. Dia tak sama dengan huruf mati yang bukan qalqalah. Contoh bukan qalqalah, tahtihimul anhar, itu bukan qalqalah pada ha mati, pada nun mati. Jadi dia kena tukar konsep, lantun habis. Jadi qalqalah jannatu adnin tajri min. Lepaskan habis bunyi de dengan je tu. Okey, lagi sekali daripada ulaika lahum. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Dhahab pendek ke panjang? Ke panjang sikit? Panjang sikit boleh tak? Min dhahab. Tak, pendek. Ataupun min dhahab. Pendek. Versi ketiga min dhahab. Min 3 Saya zahab. ulang. Versi pertama min dhahab. Min dhahab. Ataupun si min dhahab. Dengan si ni boleh diterima ataupun tak boleh, ataupun satu dia boleh diterima. Boleh diterima. Boleh tak Boleh. Sikit-sikit je boleh tak? Jawabnya tak boleh. Ini wakaf dia betul-betul pendek, satu harakat. Pendek ni senang faham. Bunyi hum, him, siratal ladzina an'amta alaihim. Bunyi him tu sebegitu pendek wakaf dia. Begitulah apply kat sini. Min zahab. Nampak? Jangan kita rasa macam nak extend sikit je tak boleh ya. Dia satu harakat je ya. Okay, lagi sekali kita cuba. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Gitu. Solid. Solid. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا.
ويلبسون ثيابا خضرا. Dua benda. Pertama sin dengan sad, jelaskan yalbasu dengan fia. Cepat kita ambil makhraj yang betul. Kalau tak jaga, fia tu jadi sia. Yalbasu dan sia sama-sama bunyi, tak boleh. Dua tu huruf yang berlainan. Yang kedua khudra. Khudra. Kha tadi kita belajar kha, kemudian datang dha. Wah, berat dulu ni. Mari dua-dua ni berat. Khudra. Huruf kha tu berat dah, tapi dha ada dia punya requirement juga apa dia. Jangan qalqalah. Khudra tak boleh gitu kan. Khudra pegang makhraj dia, kemudian baru bunyikan ra. Saya ulang balik. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Gitu comel. Lagi sekali. ويلبسون ثيابا خضرا. خضرا من سندس واستبرق. خضرا من سندس واستبرق. Lagi sekali. خضرا من سندس واستبرق. Keluarkan usaha untuk keluarkan raqaq. Raqaq biar dia bunyi raqaq. Kemudian pada qala huruf qaf, biar dia bunyi tebal gitu. Kalau kita bunyi dengan wa istabrak, ra tu dah tak salah pada bunyi ra. Qaf pula kalau kita bunyi nipis wa istabrak dengan wa istabrak. Yang tu dua bunyi berlainan, tangkap dulu bunyi dia. Wa istabrak. Itu bunyi ke, itu bunyi qaf. Makhraj selesai betul. Qalqalah jadi, sifat istilah tidak jadi pada qaf itu. Yang itu. Jadi kena bagikan sifat istilah pada qaf, pada qalqalahnya juga dia ada ketebalan tafkhim pada qaf itu pada masa berqalqalah. Jadi kita keluarkan bunyi min sundusi wa istabrak. Sila. Min sundusi wa istabrak. Okay. Bila 2-3 kali dapatlah tu. Tapi jangan hilang, balik keluar dalam surah jangan hilang. Lalu hilang balik. Saya teruskan. Wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Ini kaf pula yang mati Bunyikan hamas. Bunyikan hamasnya Lagi sekali wa istabraqim, silakan. Wa istabraqim muttaki'ina fiha 'alal araik. 'Alal araik. 'Alal araik. Bacaan itu berapa harakat? Jawapannya 4 harakat. Ini nama dia mad wajib. Nama mad wajib muttasil. Saya tak ingat nama lah Ustaz. Tak apa. Pastikan nampak gelombang 4 harakat. Nampak gelombang 4 harakat. Jangan baca 2. Fiha 'alal fiha 'alal araik. Itu 2 harakat. Tak cukup. Pastikan 4 harakat. Baik, kita teruskan. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Baik, ini mudah. Kita teruskan.
Wadrib. Ini kalimah ni di banyak ayat surah Yasin ada, surah Al-Kahfi ada. Wadrib. Okey, kita sentuh sikit. Yang paling kita kena jaga dha tu. Ba tu senang je, rib senang. Wadrib. Bunyi pastikan kita punya dha tu tidak berkual-kual. Kalau kita nak laju, wadrib lahum, itu kita nak laju kan dalam surah Yasin. Sampai sini kita cermat-cermat sikit. واضرب لهم مثل الرجلين. سلام. واضرب لهم مثل الرجلين. Tadi sekali. واضرب لهم مثل الرجلين. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. Waqaf ini jannatain. Ada nama, siapa ingat nama dia? Dia bukan ada disukun. Maklin disukun. Maklin disukun. Jadi bacaan dia wakali berapa harakat? Option kita ada 2, 4, 6. Jadi selalunya kita buat 4. Namun saya harus berkongsi juga dalam kitab salah satu kitab tajwid mengatakan wakaf ini 2 harakat yang paling bagus. Tapi kita kena ingat, bila kita apply 2 harakat pada lin, maklin disukun ni, kita kena apply di semua tempat sama. Jadi sebab kita lupa, jadi kita buat dalam 4 lebih mudah kan. Jadi 4 harakat kan wakaf dia. Sekarang saya nak gabung daripada wadrib lahum sampai jannatain. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Sila. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. جنتين من أعناب وحففناهما جنتين من أعناب وحففناهما. Bila kita masuk أعناب, mulut kita muncunglah. Kemudian dengunglah, lama 2 harakat je. Dengung sikit. أعناب. Kalau kita tak dengung, kalau kita lancar aja, أعناب وحفف, itu masuk dia cukup dah, masuk waw jadi dah, cuma dengung tak cukup. Dengunglah sikit lagi. Kita cuba lagi sekali daripada jannatain ini. Silakan 1, 2 mula. جنتين من أعناب وحففناهما. Baik, macam itulah. Itu nama hukum apa kat situ? Idgham kamil. Nakish. Idgham kamil ma'al Nakish. Nakish. Itu jawapan penuh tu untuk orang yang orang kata level dia tinggi sikit. Nakish. Basic sikit, idgham ma'al gunnah lah. Idgham ma'al gunnah. Nakis dengan kamil ini, kalau terang kat sini, kalau terang memang masih pula. Dan nama basic dia idgham ma'al gunnah. Jenisnya jenis idgham naqis. Naqis. Untuk naqis ini dia separuh. Kenapa dia tak jadi kamil? Di mana naqis dia? Naqis dia berlaku waw dengan ya. Biu tu kan? Biu separuh. Kenapa tak disabdukan terus pada waw tu? Kan senang. Kan senang kalau disabdu terus kan? Biu, sebab ada unsur nun yang perlu dibunyikan. Dia tertinggal unsur nun pada bin. Bin kan macam bangun kan bunyi tu. Jadi makhraj nun itu, sifat nun itu dia ada gunnah dia. Jadi sebagai gunnah nun tu perlu dilaksanakan,
maka dia tidak boleh letak sabtu. Kalau disabtukan dah hilang bunyi gunnah, dia akan jadi dia dah hilang bunyi gunnah. Itu dah menjadikan dia naqis. Okey. Naqis dengan nakis, apa pula naqis? Naqis ni separuh. Apa pula yang separuhnya? Nantilah kebiasaan. Okey. Tapi yang penting idgham al-gunnah itu belajar kat sekolah dulu. Daripada dulu sekarang pun nama dia idgham al-gunnah. Jangan risau. Akan datang pun masa ni nama dia masih nak tahu idgham al-gunnah. Dulu kini selamanya. Bukan kepit tapi dah habis dulu kini. Jadi dengukan tuan-tuan, jangan lupa. Kita sambung. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Huruf mati fa tu wa hafafna. Jangan pendek sangat bunyi dia. Pendek macam mana? Wa hafafna ada kosong kan? Heret sikit lagi. Wa hafafna, penuhkan roh khawah dia tu. Roh khawah dia kita berikan penuh. Kemudian ada kha mati binakh. Pastikan bunyilah bunyi dengan untuk bunyi kha. Jangan bunyi ha. Binakh liu, itu bunyi ha. Itu bunyi h. Tidak memenuhi kha. Kha tidak ada k, tidak ada h. Dia adalah huruf special bunyi dia. Baik, lagi sekali silakan wa hafafnahuma. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ada satu dengung jannatain. Kita kena berkenalan. Itu namanya dengung. Apa namanya kalau siapa ingat? Saya rasa abang baju kuning ni dah di dalam jawab. Expert lah. Sebab semua jawapan dia betul. Jadi dia dah cemerlang. Alhamdulillah, apa yang Pak faham pun gurunya mengajar dia faham. Alhamdulillah kita sampai sini untuk rehat sekejap. Nanti kita sambung balik. Kita bagi ruang untuk bila kita melakukan azan. InsyaAllah. Ini وكان له ثمر فقال لصاحبه. Pada huruf sa, jaga biar dia bunyi li sahibi. Juga jangan bunyi li sahibi, li sahibi. Okey, kita teruskan. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. Lagi sekali, وهو يحاوره. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. Jadi jaga tuan-tuan pada وهو tuhamulan. Yuha, jangan yuha. Kalau saya sebut yuha, itu H. Masih dalam rumah habulan. Ha pedas kepit sikit. Yuha. Jadi masa kita sebut dia seorang-seorang senang yuha, tapi bila jadi kalimah bersambung ni kena pastikan kita keluarkan bunyi ha pedas tu. Wa huwa yuhawiruhu. Situ pula lah satu ha. Jadi tak pula balik. Dekat-dekat. Jadi begitulah kita ngaji. Kadang ada habulan, ha pedas, habulan. Jadi kenalah kita cepat-cepat cangkukkan makhraj kita tu. Betul. Lagi sekali wa وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا مالا وأعز نفرا. مالا وأعز نفرا. Sini
Ganti jadi wa'a'an. Ada dua ain. Wa'a'az. Jadi pastikan kita cermat-cermat. Dan juga jangan jadi macam terlalu sangat. Malau wa'azzuna fara'a. Itu jadi macam tak terkawal harakat dia. Malau wa'azzu. Itu jadi macam slip. Apa kata slip? Jangan slip macam tu, biar dia satu-satu keluar. Okey. Baik. Saya nak ulang balik dari faqala, tapi saya akan buat daripada wakana lahu, lepas saya akan wakaf dia dengan tempat yang lebih baik. Wakana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Sila. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. Saya pindahkan wakaf tulis tu sebab nak buat testing habadas, habulan. Berapa kali dia pindah tu? Banyak kali kan? Kali Daripada dekat-dekat. lisor, daripada start pada lisor. Ya. Habadas, habulan. 5 kali perpindahan tu pastikan kita dapat sebut yang betul. Lagi sekali, wa kana lahu, silakan. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. Cantik. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ada tak sampai nafas kan? Sampai. Okey, tegakkan badan tuan-tuan. Kalau duduk bersila tu tukar sikit kaki. Kalau nafas tak sampai, tukar sikit, duduk bertimpuk, nafas akan sampai kan. Tegakkan badan lagi sekali. 1, 2, mula. وهو يحاول Daripada wakana lahu, daripada wahwa yuhawiruhu. 1, 2, mula. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Saya dengar panjang wa'azzu. Zu pendekkan. Wa'azzu nafara. Jangan terlebih. Okey, ambil semula. Ana aktsaru. 1, 2, mula. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Kadang-kadang bila kita baca satu harakat terlalu banyak, dia akan cenderung terpanjang. Itu salah satu daripada ciri-ciri lah kalau kita tak dapat kuasai lagi. Baik tuan-tuan, sampailah di sini pembacaan kita pada malam ini. Banyak sikit perkara yang kita bincang, harap itu semua perkara yang sudah pun dipelajari kan. Jadi kita cuma ulang-ulang kaji balik semula dengan memberi penerangan dan juga penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapatlah dipahami. InsyaAllah. Jadi cari bahasa yang paling mudah. Kalau nak mudah lagi, kena cari lagi bahasa lain lah. Jadi saya harap penerangan ini dapat menambahkan kefahaman tuan-tuan. Yang utamanya dapatlah kita memperbaiki bacaan kita dari sudut sebutan huruf. Bila kita baiki sebutan huruf, mudah-mudahan kita dapatlah memperbaiki keseluruhan bacaan kita. Ada soalan? Tak ada soalan, dah sampai waktunya Okay, baik. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang.